Siapa dia jumpa dia di Masjid Muhammadi? Wati, kata ada IC tekok. Jam 3.30 petang, Abel keluar daripada Pulau Pinang melalui jambatan Pulau Pinang menuju ke Hospital Jeli. Sekarang Abel dah pun berada di Lebuh Raya Timur Barat. Tujuan Abel ke Hospital Jeli untuk menziarahi seorang warga tua yang telah dibuang keluarga di Masjid Muhammadi Kota Baru. Sampai di RNR Gerik, Abel singgah sebentar untuk menunaikan solat. Surau tak ke? Tak ada. Mesti ada surau tu ke pemaya tu. Dah. Abang selesaikan urusan dengan Allah dulu sebelum meneruskan perjalanan. Tepat jam 8.45 Abang sampai di Hospital Jeli. Dek, wak laki mana dek? Lagi dekat dua. Dekat dua dek? Parking mana? Parking sini ya? Abang boleh parking sini. Tepi. Okey. Jangan duk skip lagi video ni. Jom kita ziarah warga tua yang Abang maksudkan. Ya kau? Asal ke mana nak ayah kita ni? Kelantan kat mana? Topak. Dia cerita dia nya orang letak dia di Masjid Muhammadi ke? Set dia jumpa dia di situ. Dia bawa masuk Hospital Kota Baru. Lepas tu bawa pindah di tempat. Siapa dia jumpa dia di Masjid Muhammadi? Wati, kata ada IC tekok. Yes. IC dengan kad dia. Nama ke apa dia? Abdullah Seman. Kita panggil dia Pak Loh. Pak Loh. Siapa dia letak Pak Loh di masjid? Pak Loh boleh kecek tak? Setel-setel ayat saja. Oh, setel-setel ayat. Abang ni minggu depan kot kamu boleh ambil dia sebab ni abang balik lorak. Abang ada mesyuarat dengan Pusat Pemulihan Akhlak esok. Lepas tu kena balik ke Lumpur. Sebab ada syuting. Lepas tu habis syuting abang ni, abang ambil dia. Ikut Abel. Ikut abang tu lah minggu depan dah. Oh, situ ramai orang tua. Ada saing. Tapi kak, tak ada orang comel. Comel lagi sana. Kalau sini misi comel-comel. Sana tak ada misi jatuh. Abang pun ucap terima kasih lah jaga molek. Alhamdulillah. Hari tu kes di Kuala Lumpur, misi di Kuala Lumpur jaga molek ikut dua orang. Abang jumpa dengan jalan. Begok tidur berjalan gitu je. Oh, seteruk polahnya. Boleh kecek molek. Oh, boleh kecek. Abang nak tanya lah siapa dia pergi letak di sepeta. Polah ada anak ke tak? Tak ada? Tak kahwin? Adik-beradik ada? Tak ada? Polah ni jangan begitu. Orang semak ni. Kau ada perangai. Ada perangai jangan muda ni. Lepas demo masjid ni. Polah. Sebab nampak orang comel ni. Ada perangai kau? Ada. Kos untuk atas sana lebih ke 2,500. Tak apalah, habis tangguh lah. Kalau tidak bedridden dalam 1,800. Bedridden gini 2,500. Doa lah supaya habis ada rezeki. Dah. Produk-produk habis laku gedebuk. Jadi bila ada masalah gini kita hantar kat swasta. Mohon titipkan doa agar Abes Scrub Whitening dapat menembusi pasaran dengan luas. Agar keuntungan daripada hasil jualannya dapat menampung kos operasi pertubuhan jejak jalanan. Inilah antara nurse-nurse yang baik hati yang sentiasa menjaga dan merawat Pak Dolah. Umur 80 dah? 70 net dah. Okey. Dah. Maklumat yang diperolehi kemungkinan Pak Dolah dibuang oleh keluarganya di Masjid Muhammadi Kota Baru dan telah dihantar ke Hospital Kota Baru oleh mereka yang berada berdekatan. Daripada Hospital Kota Baru dipindahkan ke Hospital Tumpat. Daripada Hospital Tumpat dihantar pula ke Hospital Jeli lebih kurang setahun setengah yang lepas. Mengikut pihak hospital, mereka dah menghubungi JKM Dungun dan dimaklumkan masih belum ada kekosongan. Seperti juga kes yang sebelum ini tidak juga mempunyai kekosongan di JKM Dungun. Yang menjadikan kes sebelum ini terpaksa juga Abah hantarkan ke pusat jagaan swasta. Alhamdulillah Allah masih berikan sedikit rezeki buat Abah. Dan insyaAllah akan Abah hantarkan Pak Dolah ke pusat jagaan yang sesuai. Okey Pak Loh, habis dulu. Kita jumpa mula dah. Kita jumpa minggu depan insya-Allah. Kita pergi duduk tempat ramai geng.
Tapi geng jatuh Abe menyeru agar kementerian yang menjaga Jabatan Kebajikan Masyarakat agar menambah fasiliti pusat jagaan orang-orang tua di bawah kementeriannya. Untuk pengetahuan, Abe bukan NGO yang didanai oleh kerajaan untuk membantu ramai warga tua seperti ini. Mohon kementerian yang menjaga JKM untuk ambil perhatian. Selesai di hospital Jeli, Abe meneruskan perjalanan. Alhamdulillah, sejam setengah kemudian Abe sampai di pusat operasi Abe di Pasir Putih. Jangan lupa untuk like, share dan follow media sosial Abe. Terima kasih.